Kita tak mampu nak hidup sendiri, melainkan dengan quwwata illa billah, dengan kekuatan dan dengan pertolongan Allah. Yang paling pasti, layaknya kita berasa malu. Malu kerana kita dipandang Tuhan. Kalau Tuhan tak pandang kita, agama pun kita tak ada. Ni kita boleh beragama kerana Tuhan memandang kita di Lauhul Mahfuz. Dia tengok kita sebelum wujud tubuh dan roh. Tubuh pun tak ada, roh pun tak ada. Selepas dipandang Allah baru wujud. Kalau Tuhan tak pandang, tak usah disebut apa pun, satu benda pun tak wujud atas dunia ni. Sebab tu malu kerana dalam ramai-ramai kita yang dipandang dia. Apa ada pada iman kita kalau Tuhan tak memandang kita pada awalnya? Apa ada pada tubuh kita kalau ini bukan dia pandangan Allah? Sebab Allah Ta'ala menyebut, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah dekat kita semua ni, bukankah telah datang kepada insan suatu masa, suatu waktu yang ia tidak pernah wujud? Ada ke tak ada? Dalam ayat tu dia cerita kita ada ke tak ada? Tak ada. Tak pernah ada. Nak sebut apa pun tak boleh. Jari bila dia buat, mata bila dia buat, satu pun tak boleh buat sendiri. Daripada rambut sampai ujung kuku kaki, satu pun tak boleh buat sendiri. Semua dia buat bagi. Pasal apa? Pasal kita tidak pernah wujud. Malangnya, bila kita wujud hari ni, yang tak pernah wujud tu tak diingat. Kita hanya nampak yang wujud. Ketika belum ada tak pernah diingat. Kita nampak ketika ada saja. Pasal apa? Kita jenis ghafilin, manusia suka lalai. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka ini adalah yang sangat lalai. Noh, jadi syukurlah sebab dia bagi kita pakai kepiah ni. Satu hari dia alih, kepiah pun tak pakai. Jadi dia masih teringat untuk jadikan kita manusia yang digelar dengan alladzina amanu. Untung dan sangat beruntung. Dia boleh letak kita di zaman Fir'aun, dia boleh letak kita di zaman Nuh, dia boleh letak kita di zaman Idris, dia boleh letak kita di zaman Adam. Tapi dia pilih letak kita di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layaknya sebelum kita balik pergi jumpa Tuhan yang akan sampai waktu dia nanti, layaknya kenailah dia dulu. Kenai dia lebih dulu, baru sebut tu sempurna. Kalau tak kenai dia, hafalan tidak akan sempurna, kerana kita tidak mengetahui apa yang kita sebut. Kita tak merasai pun apa yang kita sebut. Nak sebut kalimah Allah, kena ada langit dan bumi, kena ada siang dan malam, kena ada bulan dan matahari, baru kalimah Allah itu boleh keluar dari mulut kita. Kena ada bibir, kena ada kengkung, kena ada tubuh, udara kena panas, darah kena panas, dalam badan mesti kena ada urat saraf. Siapa nak buat semua ni? Fikir-fikirkan, siapa nak wujud semua ni kalau bukan yang bernama Hu Ahad? Kita ingat kita dah cukup mengingati Tuhan, kita cukup lupa. Rupa-rupanya Tuhan yang mengingati kita. Kita ingat kita dah cukup dekat dengan Tuhan, kita terlupa Tuhan yang paling dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab hidup kita tak mengenal Allah. Kita lebih kenal Quran, kita lebih kenal syurga, kita lebih tahu neraka, kita tahu pasal langit dan bumi. Penciptanya, Tuhan yang buat diri kita ni, kenal tak? Sehingga dengan pandangan Allah, di sebelum wujudnya kun, sebelum adanya kun, sebelum adanya perkataan jadi, pandangan Allah yang paling utama adalah kita. Kalau bukan kerana pandang Allah pada kita, langit tak ada, bumi tak ada, siang dan malam tak wujud,
Bulan dan matahari tak pernah wujud melainkan apabila Allah Ta'ala memandang kita. Bukti dia apa? Semua benda dengan bukti. Tak boleh cakap benda tak ada bukti. Bukti kata Tuhan ingat dekat kita sehingga dia wujudkan semua benda-benda besar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Allah, Tuhan kata, akulah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 waktu, 6 keadaan, dan aku bersemayam di Arash. Arash tu di mana? Arash tu ada di Kuala Lumpur. Arash tu ada di Penang. Arash tu hati orang-orang yang selalu ingat kat Tuhan kerana dia kenal. Hati kita Arash dah.